saya datang ke sini adalah untuk mengikuti kem kepimpinan muda SKP Akademi. Apakah perasaan kamu apabila berada di sini? Saya berasa amat gembira dan teruja apabila melihat keindahan alam. Berapa harikah kamu menginap di sini? Selama 2 hari 1 malam. Sekian pada kami. Kami lagi, saya Nur Azalia Amani binti Muhammad Azno dan saya Nur Dia Fatihah binti Amirul Shazri. Sebentar lagi kamu akan melakukan aktiviti kelompok. Apakah perasaan kamu sekarang? Dia rasa kita juga lah. Adakah kamu takut tinggi? Pernahkah kamu melakukan aktiviti kelompok sebelum ini? Tidak. Semoga aktiviti ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada kamu. Sekian dari kami. Bersama saya Nur Dia Fatihah binti Amirul Shazri Dan saya Nur Azalia Amani binti Muhammad Azno. Sekarang kami melakukan aktiviti Flying Fox. Mari sama-sama kita saksikan. Mari sama-sama kita temu ramah murid tersebut. Jom! Apakah perasaan kamu selepas melakukan Flying Fox? Saya merasa sangat gembira. Okey, apakah perasaan kamu semasa berada di atas sana? Saya sungguh happy dan tak takut. Sekian daripada kami. Saya Nur Dia Fatihah binti Amirul Shazri dari Al-Adil TV. Bersama-sama saya Cikgu Syarudin PKM Sekolah Kebangsaan Rakyat Keladi. Cikgu, saya nak tanya sedikit. Cikgu pernah tak bawa murid datang ke Tankem ni? Baik, pertama sekali saya ucap tahniahlah kepada murid yang terpilih untuk ke camp ni. Jadi untuk pertamanya memang ini kali pertama cikgu bawa anak-anak SKP Akademi ke Tan Camp ni. Dan program ini akan berterusan lah sehingga masa-masa akan datang. Berapa lamakah cikgu merancang untuk menjayakan program ini? Baik, cikgu dah rancang daripada tahun lepas lagi. Cuma disebabkan kekangan masa, jadi perancangan yang betul-betul cikgu buat adalah bulan 1 hari itu. Sehinggalah cikgu mencari 3-4 tempat bersama rakan-rakan guru yang lain. Dan tempat ni cikgu rasa paling suka untuk buat camp kepimpinan muda ni. Kenapa cikgu mengambil Tan Camp ini untuk menjayakan program camp kepimpinan muda?
Okay, tempat ni bagi cikgu sangat sesuai dari segi fasilitis ya, kemudahan yang ada dan tempat yang luas, banyak aktiviti yang menarik di sini. Antaranya yang kita buat sekarang ni iaitu flying fox, dan ada lagi aktiviti untuk malam ni kembara malam, dan juga esok pagi kembara hutan. Jadi apa yang cikgu rasa sesuai untuk anak-anak SK tadi, yang tu yang cikgu akan bawa dan buat yang terbaik untuk semua. Terima kasihlah guru-guru yang bersama dengan kamu semua di sini lah. Okey. Second, terima kasih. Underneath the sun, the moon is old, the night is young, and this is where we are. Bersama kami lagi, saya Nur Azalia Amani dari Muhammad Azno, dan saya Nadia Fatihah binti Amirul Syazri. Bersama-sama kami pada hari ini, Puan Guru Besar SK Baiklah, Puan Roslani binti Darus. Terima kasih diucapkan kerana dapat hadir pada malam ini. Bersama sepanjang perjalanan cikgu apakah cabaran yang cikgu hadapi sepanjang perjalanan ke sini? Agak mencabarlah, jalan bengkak-bengkok, masuk hutan, masuk dalam juga kan. Biasanya kita dipekan jalan yang bisa je. Pesanan utama saya, jagalah keselamatan diri. Nombor 1, jaga keselamatan diri di tempat orang, jaga adab dan sopan santun sebagai murid. Bersama-sama kami tolong tanam pentadbiran Cikgu Salina binti Muhammad. Terima kasih cikgu kerana dapat hadir pada hari ini. Okey, sama-sama. Apakah pesanan cikgu untuk kami sekalian berada di kamp kepimpinan pengawas ini? Okey, pertamanya cikgu mengucapkan tahniah lah kepada kamu semua kerana kamu terpilih untuk menyertai camp ni. Sememangnya kamu antara insan yang terpilih. Okey, pesanan cikgu, jadikan ini satu pengalaman yang sangat berharga untuk kamu bawa kembali ke sekolah. Pengalaman kamu berada di sini bersama kawan-kawan, ajaran di sini, kemudian ilmu yang awak dapat kembali di sekolah dan sebarkan kepada rakan-rakan. Okey. Bersama-sama kami, PK Ko Puan Kasyah. Terima kasih cikgu kerana sudi datang di camp ini. Sama-sama. Apakah pesanan cikgu kepada murid-murid sepanjang kami berada di camp ini? Okey, pertama sekali sebagai murid SK Paya Keladi, tolong jaga nama baik sekolah dengan cara menunjukkan sikap yang positif. Tunjuk kepimpinan kamu kerana inilah camp kepimpinan. Yang kedua, bekerjasamalah antara kamu. Kamu datang dari jauh, jadi jangan sia-siakan peluang ini untuk memberikan segala ilmu apa yang kamu ada, berkongsi dengan rakan-rakan. Dan yang ketiga, jaga diri baik-baik, berdisiplin dan tepati masa supaya program yang dijalankan lebih bermanfaat untuk kamu semua. Itu saja daripada saya. Terima kasih cikgu. Sekian, terima kasih. Kaladio TV. Perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Bersama kami lagi, saya Nur Azalia Amani binti Muhammad Azno. Dan saya Nadia Fatihah binti Amirul Syazri. Sekarang ini kami sedang berada di kaki Gunung Boksu untuk aktiviti kembara hutan. Let's light up the sky. Kami sekarang telah sampai
Hutan simpan kaki gunung bongsu. Moon is old, the night is young, and this is where we all belong. So now, come let your soul and mind unite. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Kembali lagi bersama saya, Nordia Fatihah binti Amirul Syazri. Bersama-sama saya, Abang Amin, kru Tan Camp. Berapa lama Abang bekerja di Tan Camp ini? Saya bekerja di Tan Camp lebih kurang 8 bulan dah. Apakah pendapat Abang Amin tentang kumpulan kami? Bulan okey. Semua okey. Semua okey lah. Terima kasih. The light of the sky, let's light it up. Kembali lagi bersama saya, Nordia Fatihah binti Amirul Syazri. Bersama-sama saya, Iris Dayana, pengawas pusat sumber Sekolah Kebangsaan Paya Keladi. Apakah perasaan anda sepanjang berada di Tan Camp ini selama 2 hari 1 malam? Perasaan saya ialah seronok sebab tak pernah rasa lagi pengalaman ni sebelum-sebelum ni. Sebelumnya kita main flying fox tu saya bertakut lah. Tapi lama-lama tu saya dah. Lepas tu bila malam tu ada penari malam tanpa toast light. Mula-mula takut lah tapi cuba beranikan diri. Lepas tu tadi ada apa tu kembara hutan. Saya mula takut sebab saya takut muntah di pasar. Tapi saya beranikan diri saya untuk